Assalamualaikum. Hari tu kami fly seorang ke Copenhagen. Tapi malam kelak akan jumpa Alia di sini lah. Alia yang fly dari Heathrow, London. Petang tu. Flightnya sekejap aja, 2 jam. Flight kami pula transit di Doha. Alhamdulillah masa di Doha, kami dapat last minute seat upgrades. So dapatlah rehat untuk 5 jam lebih flight ke Copenhagen. Dah sampai Copenhagen, nak ngambil beg kini tu. Selesai ajak urusan immigration dan ngambil beg, kami terus beli tiket metro di tiket machine. Mudah aja nak ke city center sebab ada metro atau train direct dari airport tu. Alhamdulillah kami dah sampai rumah dah. So tu lah rumahnya, apartmen, one bedroom apartment, ambil dari Airbnb. Okay, jalan lagi, kita temu yang pun dapur, kayu-kayu macam tu. Okay, komplit lah komponennya. Okey, situ lagi. Yang pun living room, dining semua. Okey. Simple je rumahnya. Okey. Selamat pagi. Kami dua Alia nak keluar pagi tu. Apartmen tempat kami dua diam tu. Meriah jual lah jalan tu. Orang jual-jual. Ya, ada bubble tea debah ya. Tu pintu ngagak apartmen kami dua atas ya. Kat luar tu tangga mau jual-jual. Meriah jual lah situ. Kami sampai dekat Copenhagen petang lagi maghrib. Masa sampai immigration memang penuh lah nak kami lah. Tapi Alia untung sebab soalnya sampai semalam sunyi padanya. Sekejap dia lalu immigration. Nasib kami lah. So pagi tu kami dua nak jalan dulu lah dalam Copenhagen tu. Tentatif semua dekat Alia. So kita ikut je lah. Tempat pertama yang diagak kami dua ialah Christiansborg Palace. Sebab lokasinya memang betul-betul dalam bandar ya. Kami dua berjalan aja ke situ. Nama Christiansborg Palace tu diambil daripada Raja Christian yang ke-6. Pun ikut sejarah, Christiansborg Palace tu adalah versi yang ketiga. Sebab dua istana yang sebelum tu angus habis dalam tahun 1794 dan 1884. Yang ada depan saya tu siap dalam tahun 1928. Istana tu kini dijadikan Denmark Parliament, Ofis Perdana Menteri dan Mahkamah Agung Denmark. Pun ada majlis rasmi kerajaan pun di pola situ juga. Kini tu dah masuk winter di situ. Pagi tu suhu 7 Celsius. Boleh tahan je lah sejuk pagi tu. Sihat tahan je lah. Dekat belah Eropah tu, belah UK, sama aja lah cuaca macam tu lah. Pun winter, hanya gloomy, mendung-mendung macam tu, gelap-gelap. Bangunan apa tu Lia? Tu macam round tower. Round tower, Kalau naik atas Lia, ya Allah. Punya makin tangga nak lah Mama berani. Ada sakit lutut. Situ kita nanggah banyak basikal lah. Tu sama macam dekat ni Netherlands. Selain daripada berkereta, sebenarnya makin basikal lah dalam bandar. Pergi kerja ke, pergi kedai ke. Ya nanggah banyak ni basikal. Basikal untuk turis pun ada juga kita boleh sewa. Tapi sewa ni lah. Sebab takut situ jalan nak dekat situ. Nyada rule juga lah. Boleh sebarang. Okey, kini itu dalam bandar Copenhagen yang meriah juga lah. Sebab nak Christmas nak. So pun malam hari memang kacak lah. Lampu siap situ, lampu bling-bling. Stroket nama tempat tu. Tu area macam tempat shopping lah area tu. Kami duduk cik shopping, duduk jalan je. Paling-paling pun apa tu dah masuk kafe, minum kopi. Jom masuk kali ya. Ya dah ada FIFA World Cup 2026 pun jersey. Dah keluar dah.
Tok University of Copenhagen. One of the buildingnya. Jom pergi sini Tok. Pusing-pusing Medwak tadi rupanya dekat dengan apartmen tempat tinggal. Alia dah teruja. Nangga ni ya, book cafe tu. Baca buku sambil minum kopi. Nak Lia? Ja, Olivier kan. Oh, tengah hari tu dah ramai orang dah. Dah meriah dah suasana di hari raya tu. Ya Allah. Christmas market. Salah satu Christmas market. Ya. Dah ada dah nak macam tu. Chicago pergi makan acuan. Sekali roll terus dapat semua corak. I take video. Queue nak masuk kedai bakery nama Buka tu. Yang famous kat situ. Yang ramai orang queue. So, medok queue juga lah. Tu lah yang famousnya. Pistachio croissant tu. Lia, dah makan tak? Yang pun yang croissant. Pistachio lah. Yeah. Macam ni. Okey lah, biasa-biasa aja. Strukturnya memang so okey. Tapi habis makan sedap. Nyaman-nyaman. Okey lah. Nak kata luar biasa gila asyik lah. Okay lah. Biasa aja. Ambil kau. Dengan kaki sekali kat saya. Ya, kedai souvenir Home of Vikings. Harap-harap harganya harga Viking. Ada bunyi orang mengaji kat situ. Ya, ada tak orang dengar? Ya, surah Ar-Rahman. Alia. Medwak nak pergi ke seberangnya cari makan. Google Map bagi jalan tu. Tapi okey juga lah sebab jambatan tu yang memang khas untuk orang jalan kaki dengan orang pakai basikal aja. Medwak tengah beratur tu nak masuk Tivoli Christmas Market tu yang terbesar di apa nama di dalam Copenhagen tu. Alia dah beli online tapi kena beratur juga sebab mungkin ada pemeriksaan security nak yang si boleh ingat boleh ya. Ingat tadi dah beli online boleh masuk-masuk cak. Paksalah. Okey. Kami tu waktu panjang tapi sihatlah. Bergerak. Barisan yang bergerak. Nang tempat orang main-main. Banyak ride kat situ. Yang kedap pamfir lah.
pagi. Pagi tu kami dua nak pergi dekat Military Fortress. Bekas tinggalan Military Fortress. Tempat yang macam dikelilingi oleh apa sih dia lah? Air. Yang mungkin pulau lah dekat siang. Yang berbentuk bintang. Dalam map kita boleh namanya berbentuk bintang lah. Di pagi tu yang si biasanya hujan, dari rumah tek berhujan mai duk. Dalam payung ada sikit je. Jalan je lah, nak jalan juga. Okey lah. Nak tenaga macam ni rupa tempat dia. Okey, turun. Okey lah. Naik tangga tu boleh. Jom. Best. Okey, Medo akan masuk Asia. Yalah, yang pun apa nama dia? Yang panggil apa nama tu? Castello. Castellet. Castello. Ice cream Castello. Castellet. Mun dalam map dari atas kita akan angkat tempat tu sebenarnya kita bintang lah sebenarnya tempat tu. Masuk situ free aja. Saya tak perlu bayar apa-apa. Hanya benarkan masuk dari pukul 6 pagi sampai pukul 8 malam. Ngambil gambar, video, melancong, melawat situ boleh. Cuma kat situ masih ada orang tinggal nak. Ada orang tinggal juga, so kena behave lah. Yang pesan kena behave bila berada dekat situ. Okey. Castellet dibina sekitar tahun 1626 atas arahan Raja Christian IV. Macam biasa, tujuannya untuk protek Copenhagen dari serangan musuh, terutama dari laut. Masaya, Denmark selalu berperang dengan Sweden dengan negara Eropah lain di kawasan Skandinavia. Reka bentuk Castellet yang berbentuk bintang dan dikelilingi air tu berjaya mengolah musuh keliru dan tidak boleh jaga bahagian pertahanan dari setiap sudut. Castellet tu pernah ditawan oleh musuh. Tok jadi satu kebanggaan lah dengan orang Denmark. Kini tu Castellet dijadikan taman awam, tempat orang jogging dan tempat orang healing, kata orang kini tu. Alia takut dengan itit. So kini tu berada dekat Rosenborg Castle. Istana keluarga diraja Denmark satu masa dulu. Pasti yang masih digunakan sih. Tu kami orang beratur. Kami dah mungkin masuk lah. Okay, tu garden berdepan dengan Rosenborg Castle letek. Rosenborg Palace. Tu Jampu Garden memang luas lah. Masuk situ free je lah. Saya dah bayar-bayar. Nak masuk dalam palace saya ajak yang kena bayar. Tu sebenarnya Rose Garden. Tapi ialah masa winter tu saya dah nampak lah yang pun bunga. Kena melawat situ waktu spring, musim panas baru nampak lah bunga-bunganya. Okey. Medok dah habis dekat situ. Pergi dekat Palainggi. Kat situ kami dua jalan kaki. Mau lagi 10-20 minit ya okey lah jalan kaki. Mau jauh kami dua naik train, naik metro ataupun medok naik bus. Kat situ kami duk beli City Pass lah. City Pass yang boleh digunakan untuk satu hari, 24 jam. So, si Blue kata gago-gago nak beli tiket setiap kali nak naik dah metro apa indah. Frederick Church tu adalah salah satu gereja paling ikonik lah di Copenhagen, yang mula dibina pada tahun 1749 masa pemerintahan Raja Frederick V. Tetapi nya berhenti lebih 100 tahun sebab masalah kewangan dan politik. Akhirnya gereja itu siap pada tahun 1894. Ia terkenal dengan kubahnya yang besar, diilhamkan daripada St. Peter Basilica di Rom, menjadikannya antara kubah yang terbesar di Skandinavia. Okey, dekat situ namanya Amalienborg Palace. Sekati nyebut lagi lah. Luas kat situ. Baru keluar matahari kat belakang nun. Musit ya. Museum lah maksudnya.
Tok nyampun replika palace Tok tadi lah. So kami duk alia dekat bangunan bangunan yang ialah kami duk. Sebenarnya palace Tok masih lagi dia diguna sebagai winter resident dekat situ. Nyampun king dengan queen yang kin etok. Sama ada rumah yang sigit Tok, sama ada rumah yang sigit Tok ataupun yang sigit Tok. Setidaknya diam sampai kini Tok lah. Yang Tok kita boleh melawat lah. Tapi orang cuma boleh pergi dekat yang ni aja, dijadikan museum. Tapi Tok semua bangunan asalnya. Tok bilik-bilik yang pernah digunakan oleh Sidak Raja lah. Dulu mari yang pun king queennya. Tangga bangunan colourful ya. Tok lah nyampun macam mercu tanda lah. Tempat yang paling famous dekat Copenhagen tu. Nihon nama tempat tu. Tok lah yang paling famous yang selalu orang anggap dalam gambar ya. Okay, kami duduk dekat Copenhagen Airport dah kini tu. Hantar Alia. Alia balik UK lah. Pukul 2 petang tu. Tinggallah mama seorang-seorang. So kami seorang tu lah malam tu. Sorry. Mazlan sampai lah. Awal pagi esok yang sampai. Tok nangga. Sajak lah airport tu. Nya bersambung terus dengan metro. Senanglah sampai situ. Sampai aja beli tiket Debah Nun. Beli tiket dekat apa namanya? Ada kios mesin warna merah dekat Debah ya. Pas beli ya terus keluar. Terus ambil metro pergi ke city center. Senang aja. Si susah kat situ. Mau nak naik taksi pun boleh juga tapi mahal. Ya mahal lah naik dan lambat juga. Paket metro trennya lagi cepat. Bye bye. Bye. Love you. Bye bye ya.